Kalau chopping board dah nampak kering, kusam dan ada kesan pisau-pisau macam ni, warna dah pudar, sebenarnya boleh restore balik macam nampak baru tau. Dah sanding dan lap dengan kain basah, kasih dia kering betul-betul, baru kita naikkan ini wood oil ya. Sebelum naik wood oil, kena bagi dia betul-betul kering dulu. So senang sahaja, tengok ini, I baru spray. So sama spray, lepas tu guna kain kering, buff dia. Lint free cloth lah. So biar dia serap dalam. Kasih dia betul-betul serap dulu. Lebih baik tinggal 1 malam, lepas tu next day buat 1 kali lagi, biar dia betul-betul protect you punya chopping board. Masukin minyak. Okay, guna 1 lint free cloth, kasih dia rata. Nampak? So tak perlu kasih dia kering-kering tau. So kita biar dia macam ni serap 1 malam dulu. Lepas tu next day kita buat sama punya proses lah untuk betul-betul protection. Nampak sudah absorb dalam. Tengok lepas buat ini wood grade oil, dia tak terus masuk air, dia ada protection untuk kayu-kayu chopping board ya.